Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Mari kita dengarkan kisah mengenai Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas dilahirkan pada abad ke-9 di wilayah Andalusia yang kini terletak di Sepanyol. Beliau terkenal sebagai seorang ilmuwan yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti astronomi, kejuruteraan, puisi, muzik dan penciptaan teknologi. أعظم ما يثير الإعجاب في ابن فرناس هو شجاعته في استكشاف عالم الطيران. Pada zaman itu, manusia hanya mampu melihat burung terbang di langit. Kebanyakan orang menganggap mustahil bagi manusia untuk terbang, tetapi Ibn Firnas mempunyai impian yang berbeza. درس كيف تستخدم الطيور أجنحتها وراقب حركتها في الهواء. Setelah melakukan pelbagai kajian dan percubaan, beliau membina sejenis alat yang mempunyai sayap. Kemudian beliau melakukan ujian penerbangan dengan melompat dari kawasan yang tinggi. ونجح ابن فرناس في التحليق في الهواء لفترة من الزمن قبل أن يهبط على الأرض. Walaupun pendaratannya tidak sempurna dan menyebabkan beliau mengalami kecederaan, percubaan tersebut dianggap sebagai antara usaha terawal manusia untuk terbang menggunakan alat yang direka sendiri. Daripada pengalaman itu, Ibn Firnas menyedari bahawa reka bentuknya tidak mempunyai bahagian yang membantu pendaratan dengan baik, seperti ekor yang terdapat pada burung. Penemuan ini menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja berani mencuba, malah mampu membuat pemerhatian terhadap hasil percubaannya. Sumbangan Ibn Firnas membuktikan bahawa kemajuan teknologi bermula dengan rasa ingin tahu, keberanian dan kesungguhan untuk belajar daripada kegagalan. Berabad-abad kemudian, usaha beliau menjadi inspirasi kepada perkembangan bidang penerbangan moden. Kesimpulannya, Abbas ibnu Firnas merupakan seorang tokoh yang membuktikan bahawa impian besar boleh menjadi kenyataan apabila disertai dengan ilmu, usaha dan ketekunan. Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi di lain masa. Wa ila liqa.